Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Saya Ali daripada MMC Garage ya. Okey, hari ni kami ada sebiji wajah lagi datang daripada Johor. Kereta ni dia datang, dia kata kereta kurang power lah, kurang power, ada berleaking lagi. Lepas tu dia nak upgrade dia punya kereta lah. So jom kita tengok condition kereta dulu. Okey guys, ininya kereta lah. Kereta memang datang condition standard kilang lah. Condition macam ni, so far kita jalan dia memang okey, cuma kereta under power lah. Power dia tak ada. Cuma kereta berat. Tapi owner minta dia nak buat balik lah kereta ni, nak overhaul balik dia punya engine, upgrade dia punya piston, lepas tu dia punya clutch pad, kereta ni manual lah. Dia nak upgrade clutch pad 8 inci setengah. Adalah sikit jajan nak tambah-tambah ni. Coil plug, macam ada sikit barang lah mau tambah, lepas tu radiator alloy, macam tu lah. Okay guys. Okay, engine dah gantung lah. Condition engine tak teruk sangat dia punya leaking lah. Anda boleh nampak sini bahagian timing belt cover apa semua. Yang tepi-tepi bawah intake pun tak ada leaking sangat lah. Cuma bahagian pressure oil seal semua masih cantik lagi. Lepas tu dekat gearbox anda boleh nampak lah. Dia cuma ada leaking sikit dekat gearbox dia punya dia punya sensor sana. Valve cover semua okey. Enjin ni sebenarnya okey, cuma under power lah enjin ni. Jadi kita buat balik lah enjin ni, kasih padu. Enjin bay dia macam ni lah condition, cuma kita nak basuh balik dia punya engine bay. Dekat bahagian drive shaft, steering rack semua cantik lagi lah. Cuma wiring nak kemat sikit, nak cuci balik dia punya engine bay lah. Dan ni aircon compressor. Okay, condition engine dalam macam ni lah. Tak teruk sangat lah, tapi dia punya bahagian timing belt apa semua, oil pump semua kena leaking. So dalam dia masih okey lagi. Okey, engine dah barai. Sebelum ni dia pakai head gasket yang pakai carbon. Lepas tu dia punya head pun masih teruk jugalah. Nampak piston nombor 1 memang ada goyang sikit lah. Anda boleh nampak dalam, tengok piston punya lubang tu semua dia makan tempat yang duduk liner. Okey, ini bahagian main bearing ya, dengan conduit bearing. Tengok dia punya cala tu memang tajam lah. That's why dia punya engine ni kasar, sebab tengok dia punya main bearing, control bearing semua dia sudah makan kasar. Kalau macam ni memang teruk lah. Alright, engine dah barai habis lah. Barang-barang semua kita dah susun. Ini punya barang asal dia lah. So jadi kita sekarang cuci dulu barang-barang semua. Lepas tu yang ada yang nak hantar machinery, kita pergi hantar machinery dululah. Okay, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Hari ni kami bermula pasang dia punya engine lah. Engine semua dah sedia. Okay, hari ni macam biasalah kita pasang water jacket. Kita pakai water jacket copper lah. Siap dulu. Okay, water jacket semua dah pasang. Kita ni main bearing macam biasa lah. Kita semua dah tukar baru lah main bearing. Okay, crankshaft semua dah polis lah. Memang cantik. Masuk. Alright. Okay, top kita sudah ikat 60 lah. Memang halus lah guys. Fitting memang cantik. Okay, piston ring kita pakai NPR made in Japan. Biasalah kita ni brand saja. Piston semua ART Japan lah. Dah boleh nampak. Piston ART. Semua Japan punya baru. Okay. Oisam OEM punya. Kita sudah tukar Oisam Sebab Oisam lama dia punya thread nut ni sudah rosak. Okay. Piston semua kita sudah pasang. Tinggal nak masuk head. Private YSU semua kita pakai White-on. Condition macam ni lah sekarang. Oil pump semua sudah pasang, tinggal nak masuk water pump apa semua. Jom. Okay. Bahagian head kita sudah pasang Head sudah pasang. Top pun kita sudah ikat. Okay. Clutch pad kita sudah upgrade 8 inci setengah besar Front wheel kita sudah custom. Lubang semua kita sudah ubah sesuai. Clutch pad kita pakai original Japan guys. Made in Japan. Pressure plate pun kita tukar sekali, sama juga. Made in Japan. Anda boleh nampak sini. Bearing sama. NTN original Japan juga. Okay. Water besi pipe Water besi pipe kita sudah tukar baru. Ini thermostat punya housing pun kita sudah tukar baru kerana dia punya housing lama rosak. Tengok condition macam ni. Dah reput dah dia punya housing. Jadi kita tukar baru lah. Sekali dia punya cap semua baru. Lepas tu thermostat kita pakai Mitsubishi Thermostat kita pakai Mitsubishi. Okay, thermostat housing semua sudah pasang. Clutch pad 8 inci setengah. Yang besar punya sudah pasang. Bahagian sini
Timing bell. Timing bell dah pasang. Dah boleh nampak. Bearing semua baru. Marking semua dah siap. Timing marking bawah cun lah. Yang atas pun sudah cun. Macam ni lah. Crank sensor kita tukar baru original Mitsubishi guys. Yang ni crank sensor original Mitsubishi, anda boleh nampak. Dia ada tulis. Dah tukar sekali lah, crank sensor lama dah rosak. Okey, sebelum pasang gearbox kita tukar dia punya subseal Subseal ni dia bocor. Yang ni lah selalunya bocor. Jadi kita order original Proton punya. Dia macam ni lah. Dia punya seal, dia punya cover kita original Proton. Okey, selamat pagi. Enjin dah siap seketul lah. Dah siap gantung. Kami dah boleh masuk dekat engine bay lah. Kadang condition macam ni. Engine bay macam ni. Nanti nak kemas-kemas wiring lagi. So sini dah biji dah siap. Tunggu gearbox. Kereta ni auto gearbox. Owner sendiri cari. Guys, kereta ni engine mounting kita satu set tukar baru Ada setahun warranty Satu set manual punya. Okay guys, engine dah siap seketul. Macam biasalah, buff cover kita sudah spray kasar. Coil plug kita pakai K20. Intake injector semua dah servis. Bahagian timing bell semua dah settle dah masalah. So kita buat kereta ni macam standard Owner memang suka standard lah, dia tak suka perang-perang lah nak pakai SKS punya filter apa semua. Lepas tu radiator alloy pun kita pakai AA original alloy. Dan bateri juga semua pakai NS besar. So kita boleh start. Okay, start. Alhamdulillah guys, sekali hidup guys. Sekali hidup. Memang senyap guys engine. Macam ni lah, overhaul memang sedap. Okay, kereta dah siap semua. Tinggal owner datang ambil. Okay, jika sudi tolong share video ni. Sekian, terima kasih. Bye MMC Garage.